Liza Hanim terkilan kejayaan anak jadi juara sekali lagi diperlekeh. Jangan tanya siapa, saya masih hormat kepada senior itu. Penyanyi Liza Hanim tampil bersuara apabila kejayaan anaknya yang juga penyanyi baharu, Marsha Christina, menjuarai program Talk to My Manager musim pertama sekali lagi menjadi bahan perdebatan segelintir pihak. Menerusi perkongsian di Instagram Story, Liza 46 tahun meluahkan rasa kurang senang terhadap kenyataan yang didakwa dibuat oleh seorang individu menerusi siaran langsung di media sosial. Ada yang sedang buat live sedang cakap begini, yang juara pun ada yang tak ke mana, biar saya juara di hati kalian sahaja. Tidak mengapa saya bersangka baik sahaja, sebab inilah yang saya tak gemar nak rapat, di luar senyum, dalam hati terkeluar juga di live kebenarannya. Dalam satu lagi hantaran, pelantun lagu Siapa Sangka Siapa Menduga itu meminta orang ramai agar tidak bertanyakan siapakah individu yang dimasukkan kerana masih menghormatinya sebagai senior dalam industri. Terdahulu, Marsha pernah berdepan kritikan hampir sama apabila terdapat pihak yang mempertikaikan kemenangannya dalam program berkenaan, termasuk memperlekehkan potensi dan hala tuju kerjayanya. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.